OK。課題6。これが最後の課題となります。皆さんの Teams の中に課題6を入れましたよね。で、これをとりあえずダウンロードします。ダウンロードするとおそらくこのなんていうかな、ZIP ファイルになりますので、ZIP ファイルをこれをとりあえず解凍します。Extract file, ada orang gunakan apa? Extract all sini. Kalau ada WinRAR, extract file. で、例えば、フォルダを探しましょう。JUP25 Machine Design tu dalam 課題だ。OK。で、課題のところに入れました。で、課題6。OK。この中に自己組み立て図というファイルがありまして、で、001という図面があります。で、その他にパーツがあります。2345から25パーツがあります。全部僕が皆さんに作りましたので、皆さんがそのまま使います。OK。どうぞ。OK。だから、やり方としては、これがレゴみたいなことになります。Kita akan buat macam main Lego。で、まず、AutoCAD を開きましょう。OK。開いたら、まずオープンにします。オープンで課題6。OK。JUP 組み立て図を先にオープンしましょう。で、一応、図面はこういうふうになります。で、そして今回皆さんが A2 にインサートします。A2 は皆さんに一応これも作ってありますので、最終的にどのような形になるかというと、最終的な皆さんはこういうように図面を作ってもらいたいんですね。OK。だから、ステップバイステップ。まず、これ開きました。で、ここに、左側面図、右側面図、正面図はまだないですね。で、とりあえず正面図、一つ一つ書くとしたら、ちょっと時間かかります。で、とりあえず、上書き保存。OK。sebab tak nak kacau組み立て図に Save As。で、2025年マイナス206マイナス今回の皆さんのJUP 番号50199だっけ323000例えば。OK。で、後からも私にこれはもう皆さんの番号となりますね。で、次はもう一つファイルをオープンします。001。OK。001 はそのpart 1。OK。jadi biasanya kita dah buat part drawing. OK。001 はありましたよね。で、kita nak guna benda ni ya. Okay, kita tengok model. Oh, kali ni contoh orang tu lukis dimension dia kat model. Macam mana kita nak hilangkan dimension dia? Cara paling mudah kita gunakan layer. Offkan layer dimension. Okay. Off layer dimension still ada tulisan-tulisan. Okay, contoh saya offkan layer apa lagi?
simbol. Okey. Bila kita off simbol, okey, hatching pun saya nak offkan kak. Hatch pun saya offkan. Okey. Bila kita dah offkan je ni, benda ni kita boleh ambil, betul tak? So, untuk tu kita akan gunakan block. Kita akan gunakan block. Kita akan buat satu W block. Okay. W B. Enter. W B adalah untuk right block. Kita nak buat satu block. Okey, kenapa nama dia right block? Zaman dulu, komputer apa-apa, programming dia, untuk tulis, lukis sesuatu, dia bagi arahan right. Dalam programming zaman dulu. Sebab tu, dia still maintain command sama, right block. Kita nak lukis block, right block, tulis block. Okay, W enter. Kat sini kena buat 3 benda. Mitsu no koto o yaranake reba narimasen. 1つ目、pick point. Pick point. Lepas tu, sorry, mouse click. Ni bame wa select object. Kita pilih objek yang kita nak jadikan dia select object. Select object. De, これがセレクション終わったら Enter をします。OK、Find folder and save. OK、3つのこと。Setiap kali kalau kita nak buat parts, kita akan buat benda ni. OK、dalam company biasanya terdiri berbagai orang. Setiap orang contoh ditugaskan buat bearing, setiap orang buat ni. Dia akan buat, lepas tu dia akan share dalam share dokumen. Jadi dia akan gunakan W block macam ni. Okay, so ここは我々こっちこの何て言うかな、ケーシングの正面図をの図面を作りたいんですね。で、これが WB。先ほど言ったように WB を押して W ブロック Enter。 OK、 ここにピックポイント、ピックポイントはこっち、セレオブジェクトとこっちに3つのことをやらなければなりません。ピックポイント、OK、 例えばこの中心線ベースポイントとしてこれを選択します。セレオブジェクト、これだけ全部これの図面を作ったいんですね。OK。で、エンターをして、で、次は、セーフ。OK。Ini sini design tu. Kadai. OK, saya nak save dalam part ni. OK, part nombor 1 tak ada kan? Saya save sebagai 01 01 Enter, tekan OK. OK, tak ada perubahan. Tapi kalau kita tekan Insert, I Enter, Library, cari folder tadi, folder ni cari folder part ni. Sampai kat folder je, tekan open. Semua part ada kat sini yang saya dah buat. Okay, so
Kalau saya ambil part nombor 1 ni, dia dah boleh letak mana-mana. Mana-mana lukisan kita boleh guna. So, letak sini. Okay, dia akan jadi sebagai satu blok macam ni. Blok macam ni, yang tempat kita pick point tu dia adalah dia punya pivot point. Dia boleh ni. Kita boleh gerakkan dari point ni ataupun select, tekan M, enter, pilih mana-mana point, gerak pun boleh. Jadi dia macam ni. So, step pertama dah ada kan? Okay, jadi saya ambil sini, buka ni, tekan ni, okay, letak dulu tengah-tengah ni. Okay, next. Okay, next. Saya nak masukkan shaft. Okay, shaft part nombor 4. Okay, part nombor 4 ni saya masukkan, saya letak dulu sini. Okay, kalau tengok dalam tu, step by step dia ada tulis dalam latihan. Contoh, jom. Tapi saya akan tunjuk sekarang. Oh, saya belum masukkan ni. Okay. Okay. Dia mula-mula kita letak benda ni dulu. Next, kita nak buat kita macam main Lego. Okay. Biasanya saya anggap ni macam main Lego lah. Kita letak satu. Okay, part apa kita nak sambung? Okay, dekat sini saya nak sambung letak ball bearing. Kalau tengok dia punya tu. Okay, kat sini ada part nombor 6, part nombor 5, part nombor 7, part nombor 8. Okay. So, saya ambil part nombor 6. Ambil, letak sini. Part nombor 5. Ambil, letak dekat sini. Part nombor 7. Okay, part nombor 7 dia masuk dulu. Part 8 masuk dulu. Dia masuk dekat sini. Lepas tu, dia guna lock nut. Part nombor 7. Lock sini. So, dia dah jadi macam ni. Tapi ni, still tak lengkap kan? Sebab, dia jadi tu. Jadi, kita kena ubah benda ni. Biasanya saya akan select. Tekan explode dulu, semua. Okay. Bila masuk sini, kita check dulu. Okay, yang ni, saya rasa tak ada masalah apa-apa. Sebab dia masuk zona warm-up. Lepas tu, yang ni, masuk, tak ada apa-apa perubahan kat sini. Cuma dekat sini ada bertindihan. Okay, bertindih, saya akan trim. Okay, yang ni, dalam ni patutnya tak ada line. Saya akan trim. Sini tak ada line. Okay. Lepas tu, dalam ni, tak ada line. Okay. Trim lagi. Yang ni boleh follow je. Saya trim sini. Ni yang trim sini. Okay, dia macam ni, sini. Okay, lepas tu line ni. Okay, daripada sini sampai sini, sampai sini, kita trim. Dua line ni sepatutnya tak ada masuk dalam ni. Okay. Yang ni okay. Dia masuk sini. Okay, lepas tu kat sini, tekan line ni. Tekan line ni, tekan line ni.
Okay, saya trim. Trim yang ni tak ada, sepatutnya tak masuk. Yang ni ada, yang ni tak masuk. Okay, macam ni. Lepas tu yang ni tak ada. Okay. So, kita try bersihkan dia. Masuk, okay. Okay, satu lagi. Trim ni, trim. Dalam ni pun tak ada line, sepatutnya. Okay, macam ni. Okay, yang ni kita ambil stretch, offkan sekejap, kita tarik keluar macam ni. Dan saya trim sini, trim sini, trim sini. Okay, kita dah masukkan jadi macam ni. Okay, kalau dah cuci saya ni macam apa, tu saya trim apa yang tak patut dulu, panjang sangat, trim. Okay, so apa yang saya nak buat ialah kita nak select semua. Yang ni tukar pada solid dulu. Okay, yang tengah ni, center ni, center ni, center ni, center ni, tukar kepada center. Okay, kalau line bertindih macam ni, line bertindih, kita boleh select biru sini semua, tekan J, join, enter, dia akan jadi satu line. Bila satu line, kalau tak cukup kita lengthenkan dia, dan lengthenkan dia 3 mm lagi. Okay, so next, line ni dengan ni, dengan ni, dengan ni, yang ni, ni, sini, sini. Okay, yang ni masukkan dalam layer Corel normal line, normal ni, dia masuk. Okay, so dekat sini kita tengok okey tak. Kalau dah okey, maknanya part ni dah siap. Okay, by step kita masukkan yang ni dulu, part 6, 5, 8, 7. Lepas tu baru masukkan ke sini step dia. So next, select ni. Okay, kalau tu kita boleh jadikan dia group. Select ni, tekan G, group. Group dia akan jadi group. Group beza dengan block. Contoh ni block kan, block saya tak boleh trim. Trim saya tak boleh kalau kat block. Tapi kalau group saya boleh trim ni. Dia sini dia akan jadi group, dia boleh trim, block dia tak dapat trim. Jadi saya ambil ni. Okay, next kita nak masukkan. Okay, kalau kita tengok tu, saya masukkan M, enter. Okay, saya ambil yang titik ni. Ni macam main Lego saya kata. Dia masuk sini, masuk macam ni, tiba-tiba dia sampai sini dia tersekat. Sini dia sekat. Okay, bila tersekat, letak sini. Oops, ni tak betul. Okay, saya kena tarik keluar dulu. M, enter. Okay, ambil titik ni, masuk. Okay, pastikan dia betul-betul fit macam ni. Okay,
Jadi dia masuk macam ni. Kita dah tengok. Dia bertindih. Ada line yang perlu kita potong. Okay, saya select ni. Tekan explode juga. Okay, first. Dalam ni. Trim. Yang ni. Dengan ni takkan nampak. Lepas tu. Dalam ni takkan nampak. Line ni takkan nampak. Dalam shaft. Okay. Lepas tu. Okay, yang ni pun saya. Okay. Ni saya ungroup dulu. UNG. Ungroup. Sebab saya terlupa tadi. Yang ni masukkan dalam layer. Hatching. Yang ni pun dalam layer hatching. Yang ni pun dalam layer hatching. Okay. So, okay. Jadi daripada sini ke sini, dia takkan ada line. Saya trim. Sini trim boleh. Okay, dia tak ada line. Okay, ini dia masuk. Okay. So, lagi yang tak ada line adalah sini dengan sini. Trim. Trim. Sini. Sini. Okay. Okay. So, okay, nanti boleh tengok. Okay, kita trim. Okay, yang ni boleh extend. Sambungkan dulu. Dan ni. Okay, so ni kita dah masuk. Jadi sampai sini. Okay, dah selesai. Masuk ni. Okay, next kita nak selesaikan belah mana? Belah sini boleh, belah sini boleh. Contoh saya masukkan sini dulu kan. Okay, masukkan sini part nombor 3 saja. 3. Okay, 3 ni dia masuk, ditolak-tolak, dia akan masuk dekat sini. Lepas masuk sini, okay, bentuk dia jadi macam ni. So, yang ni saya tekan explode. Okay, ke kita buat kat luar dulu. Saya tarik keluar dulu. Okay, saya nak tukar color dulu. Explode. Masuk semua dalam. Select semua. Shift control. Shift tekan ni. Dengan center line. Dengan hatching. Line semua masuk dalam layer solid. Okay. So, yang ni saya tekan move. Move ke. Ambil point dekat sini. Point tu ambil dekat sini. Letak dekat sini. So, dia masuk macam ni. So, next. Kita ambil part nombor 14 saja. Sekejap. Okay. Part 3, 2. Okay. Part nombor 2 pun saya ambil tak. Part nombor 2 yang kita lukis tu. Kini. Kalau kita masukkan. Dia kena tukar arahan. Tekan. Kat bawah ni ada. Rotate. R. Enter. Hachiju. Enter. Dia jadi macam ni. Masuk sini. Dia akan lekat sini. Okey. Jadi bila dah masuk, kita akan trim line yang sepatutnya tak nampak. Okey, dekat sini ni tak nampak. Sini semua tak nampak. Lepas tu yang ni tak sepatutnya tak nampak. Sepatutnya tak nampak. Ni sepatutnya tak nampak.
Sini sepatutnya tak nampak. Okey. Okey, belah sini pula. Ni tekan explode dulu. Okey. Yang ni trim. Dalam ni sepatutnya tak nampak apa-apa lain. Okey. Lepas tu dalam ni tak nampak line. Dalam ni tak nampak line. Ni tak nampak, line ni tak nampak. Okey, kita akan potong semua line yang dalam shaft. Okey. Dia dah jadi macam ni. Okey. Lagi saya nak masukkan part nombor 11 ya. Part nombor 11 oil shield. Okey, sini saya letak dulu sini. Explodekan dia. Select sini semua, jadikan dia solid je. Okey, yang ni okey, saya tekan move. Okey, ambil sini. Dia masuk, dia akan letak dekat. Okey, sini saya nak letak between 2 points ni. Shift right click, meet between 2 points. First point dia kat sini, second point dia kat bawah ni. So dia masuk fit kat sini. Jadi kita akan trim yang dalam shaft. Okey, sini dah. Belah sini pula. Ambil satu lagi. Yang ni R enter, 180 enter. Belah sini. Sama juga. Explodekan dia. Dan select semua. Jadikan dia sebagai solid. Lepas tu select ni. M. Move enter. Okay. Kunci kat sono base point. Date. Meet between 2 points. Shift right click, meet between 2 points. Okay, dia akan masuk sini dengan sini. So dia dah jadi macam ni. Okay, ni sama. TR trim sini, trim sini, trim sini. Okay, so kita dah sampai. Okay, masuk ni 11. Okay, 20 dengan 19. Yang ni pun saya akan masukkan. Okay, ni dek korega. Okay. Okay, korega. Shift right click, meet between 2 points. Okay, ambil titik ni dengan titik ni. Ni letak sini. So dia masuk macam ni. Okay, yang ni explodekan dia. So dek, koci tu koci Santa Guste trim. Saya nak trim sini, sini. Jadi dia akan tinggal kepala dia je.
Sini, sini. Katingkan kepala macam ni. Correct Zambu? Solid ni ili masuk. Okay. So stay part niju. Okay. Korewa. Okay. Shift right click meet between 2 points. Ambil point ni dengan yang bawah sini. Okay. Coro mandakan ni nalimas. Okay. Yang ni pun sama. Explode kan dia. Yang ni dengan ni boleh delete sebab dia kena macam ni. Yang ni dengan ni pun boleh delete. Okay. So kita dah dapat tambah parts. Okay, dalam ni saya rasa semua dah lengkap lah. Cuma bahagian sini tutup ni dengan sini dengan tutup dia. Okay. So kita nak pasang apa lah? Dek, segi wa. Koci wa okay dek. Segi wa. Juyong, Juni, Jusang. Okay. Nat. Insert. Masuk Juyong. Okay. Korega sono bolto. Di sini. R, enter. Kyuju. こうやってこっちに入れますよね。で、これをとりあえず外に持っていって、で、これをエクスプロにして、OK、これ、pilih yang semua yang putih, 白いを選択して、全部ソリッドにします。で、これをmove, enter, select ni masuk lekat sini, jadi lock sini. So macam seperti ni. Kalau ada ni kita boleh trim. Dalam board tak ada line, sepatutnya kita boleh trim macam ni. Lepas tu yang ni pilih dua ni, trim line biru yang terlepas ni. Okay, Juni. Lepas tu Juni board. Okay, Jusang dulu. Jusang ko ni irete explode. Yang ni masukkan dalam layer solid. Okay, lepas tu pilih ni dengan ni, trim. Ni sama yang kamu buat karya 3 Osai board tu, benda yang sama kat sini. So lepas tu masukkan part Juni. Okay, Juni letak dulu sini. Oh sorry, kalau terlupa rotate, kita kena RO, enter, minus 90. Okay, explode kan dia. Pilih semua yang putih. Masukkan layer solid. Okay, so select ni, M, enter. Ambil point ni, masuk dalam sini. Okay, jadi mula-mula sini dengan sini kita trim. Yang masuk sini kita trim, biar kosong dalam washer, tak ada apa-apa. Lepas tu sini dengan sini
kita trim yang terlebih sini, dan macam tadi select ni dengan ni, trim sono ao iro ga この中に入ったものを全部トリムします。OK。こうやってだいたい終わりました。OK。Step next. Key dengan dua-dua key kan, masuk kat sini dengan kat sini. Key part nombor, tengok satunya 20 lebih, 19 tu kan, bukan 17, 20, 23. Ok, part nombor 23. Ok, yang ni saya letak R enter, 180 enter, letak kat sini dulu. Lepas tu saya select ni, move kan ke sini 3 mm. Sebab panjang dia 30, lubang dia 36. Sebab kat sini ada bulatan. Kalau kita tengok lukisan dia, yang shaft tu, ini dia jumlah je sini 22 yang panjang tu, tapi sini ada 3, jadi terlebih tu. Jadi kita letak tengah-tengah ni. Bila dah, tekan X, enter. Ketiga-tiga ni kita masukkan dia dalam solid dan kita trim. Ok, lepas tu part 22 ni masuk, dia akan fix dekat sini. So ni adalah explode-kan dia. Dua ni masukkan dalam solid, dan garisan yang ada dalam ni kena trim. Dalam key takkan ada nampak apa-apa. So yang ni macam ada satu putih ni, saya delete je lah, tak kacau apa-apa. Ok, so kita dah letak macam ni. Next, baru masukkan dua-dua yang tu. Saya tak ingat part nombor berapa, kita tengok jap. Ok, so state 16, 15, 25, 24, 17, 18. Ok, kita masukkan 16 dulu. 16. Ok, ni M, enter. Ok, sampai sini dia akan masuk, dia letak betul-betul atau hujung ni. Sekejap. Ok, dia letak betul-betul atas hujung ni. 16. Ok, so tekan X, enter. Kita boleh trim apa yang tak sepatutnya. Trim. Mula-mula dalam ni, dalam key ni takkan nampak apa-apa. Trim. Dalam shaft pun takkan nampak apa-apa. Trim. Ok, lain semua ok rasanya. So direct ambil semua yang putih ni, kecuali hatching.
Masukkan layer solid. OK。で、こっちが終わりまして、で、こっち。17, 18, 15. OK, 15. OK, 15 ni dia akan masuk, dia akan tolak sampai sini. Jadi key ni akan bagikan dia bungkus yang sama-sama. Ni pun sama. Select, explode-kan dia. Kita trim apa yang tak perlu. OK, mula-mula saya trim dalam ni. OK. Explode. Trim. Trim sini, trim sini. Lepas tu dalam ni saya trim. Lain semua dia tak perlu. OK, so yang ni semua kita ambil dia punya luar punya line, outline dia. Okay. Ambil outline dia, masukkan layer solid. Okay, dia dah masuk sini. Dan dekat sini baru kita nak lockkan dia. Satu dengan lock nut ni, part nombor 25. Okay, masuk, dia tolak sampai sini. So, yang ni kita akan explodekan dia. Trimkan apa yang tak perlu. Dan ni sepatutnya tak ada line. Dan outline dia kita semua tukar warna biru. Sorry. Okay, siap belah sini. Okay, belah sini pula 4, 20 apa? 20, 21. Dua. Okay, 18, 17. 17 ni masuk. Okay, 17 ni masuk, dia nak letak dekat sini. Shift right click, meet between two points. Ambil point ni dengan point ni, dia jadi tengah-tengah. Okay, ni dah jadi. Tekan X. Kita tukar semua warna biru dulu. Oh, ni biru. Tukar warna biru solid. Dan kita trim. Okay, ni sepatutnya tak nampak. Okay. Lepas tu masuk 18. R enter, negative 90 enter. Kita ketatkan skru sini. Nut sini. So, dia dah jadi macam ni. So, yang ni explode. Jadikan semua dia yang putih ni adalah biru. Okay, so sini dengan sini kita trim line putih kuning yang ada dalam nut. Okay, yang ni pun okay, so ni dah boleh kata dah jadi lah. Cuma tu penutup ni.
Okay. 24 jual 18. Lepas tu penutup-penutup ni. Masih belum ada kan. So, mula-mula nombor 9. Okay. Ambil nombor 9. Okay. Dia akan masuk. Dia tolak sampai sini. Okay. So, yang ni kita jadi explode dia. Line-line putih. Kita jadikan dia biru dulu. Lepas tu dalam ni akan trim. Okay. Sini, sini trim. Okay, yang ni kita akan trim yang biru dalamnya. Okay, kena. Okay, so dia lock sini. Okay, bila kita tengok sini ada, kat sini pun perlu ada benda tu kan. So, select sini, copy je, letak sini, letak sini. Lepas tu letak belah sini. Okay, so dia dah jadi. Yang ni ada, yang ni ada, yang ni ada. Okay, seterusnya tempat ni ada okay, yang ni part nombor 10. Betul. Part nombor 10 ni. Okay, so part nombor 10 ambil sini, letak je sini. Okay, untuk secara keseluruhannya assembly dia dah siap. Cuma kita akan betulkan warna-warna ni. Jadi biasanya saya akan select semua ni, masukkan dalam biru dulu. Lepas tu select center, 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 center. Okay, yang ni masukkan dalam layer center. Yang ni akan nampak hidden line. Ini okay. Okay. Okay, yang ni akan trim. Ni akan nampak tu je. Okay, sini tu okay, okay. Okay. So kalau nak yang ni boleh delete dulu. Okay. So yang dalam ni saya nak jadikan dia normal aja. Biasa halus je. Tukar pada normal. Okay. Okay. Jadi kita tengok sikit-sikit. Ada yang kita rasa tu kita betulkan. Ini dah. Okay, next kat sini pula. Macam biasa, select semua. Okay, kalau yang atas tu malah kacau, tak apa. Select yang bawah sini. Okay, yang ni belum explode lagi. Kita explodekan dulu. Explode. Ambil ni.
Yang ni tukar kepada solid. Center line. Ambil center line. Ni tukar pada center. Okay, yang ni kalau ada bertindih kita boleh delete. Center. Okay, yang ni adalah tu kita tukar pada normal. Line apa? Dia panggil track punya line. Tukar pada normal. Okay, yang ni dua adalah hidden. Hidden. Okay. So, lepas tu bawah ni B ke arah hidup dengan A ke arah hidup ni tukar pada solid tu. Lepas tu center line tukar pada center. Okay. Rasanya dah semua dah siap. Okay. Siap untuk dah kan ada. Dah 50 minit ke. Okay. So nanti kamu boleh buat macam ni. Ni macam apa? Dah kira kita dah ada benda parts-parts yang biasanya nak buat parts tu yang lama. Tapi ni nak pasang. Kira nanti bila dah kerja engineer nanti memang selalu lah main benda ni. Tak kita lukis sendiri, kita tengok orang punya lukisan. Tu memang tak lari lah. So next kita nak buat apa? Save dulu. Tadi pun skip save. Biasakan diri save. So kita nak print kat A2. Okay. Yang ni tengok dia dah print. Kalau saya tekan print sekarang, tengok hasil dia. Okay dulu. Okay, yang ni saya buat draft. Okay, kalau kita tengok dia punya lukisan dah jadi clean punya tu kan. Dah cantik lah. Apa yang tak cukup ni? Tengok hasil. Okay, numbering ni. Tu tak? Numbering. Bawah ni dah tulis belum? Sekejap. Yang tulisan bawah ni. Tu tak? Dengan sumpur. Yang tu je kena buat. Jadi, okay. Kita boleh tukar model jap. Off ke grid. Nak bagi lagi cantik. Nampak? Okay, hatching pun belum sepenuhnya lengkap kan? Okay, kita akan buat sikit-sikit. Mula-mula saya nak bagi numbering lah. Okay. Untuk buat numbering, annotate. Kita ada tekan annotate ni. Pergi ke standard ni. Ada balloon. Bila dia jadi balloon, kalau kita type MLD, dia tak jadi anak panah. Saya pergi sini, contoh. Dia akan jadi macam ni. Off kan. Ni jap. Okay, saya buat dulu. Ni adalah part nombor 1. Lepas tu, MLD. Part nombor 2 yang ni kan. Okay, saya tarik dulu. Ni saya susun, tak kisah dulu. 2. Nanti saya akan ajar susun. MLD. Sambang wak koci. Di sini. Okay, tarik keluar.
3、4番は軸 MLD、 4番、5番MLD, yang ni go. 5番、6番 MLD、 6番こっちか。OK、7番は転がり軸経由7と OK、 MLD、 こっちが7番、8番は転がり軸経由ザガネ MLD、 8番はこれザガネね、こっちが8番。 OK、 9番、9番は空気抜き用プラグ OK、 9番はこっち MLD、 9 OK、 10番はsorry、 空気これが10番、空気抜き用プラグ、これ油抜き用プラグ OK、 こっちが空気 MLD、 OK、 10番 OK、 11 oil shade OK, ni ada dua MLD, belah sini boleh 11 MLD, ni pun 11 OK. 11, 12 Zen Neji Roka Kuboto Bane Zagane. Okay, 12 yang 13 ini MLD, yang ni 12 MLD Jusambang wa kochi. Okay, そして14 14はこっちかな MLD、 こっちが14 OK、そして15 V プリ16はフランジータミー V プリ MLD 15 MLD 16 OK、 そして16 17バネザガネ18は六角納豆 MLD、 これが17 OK、 MLD 18 OK、 18 17 18 OK、 19 20番はこっち、19番はこっちか。OK。
MLD. Okay. こっちが 19 MLD こっちが20。 OK, tinggal 5 lagi. Ni Juichi wa U main K, Abura main K, ni Juichi MLD. Kat sini ada satu apa cermin untuk tengok level Abura. Ni Juichi kan, ni Juichi, ni Juni, Hansukiki, Heikoki. Okey, yang sini saya terlupa satu. 23, 24 ada satu lagi. Okey. Dekat sini dia kena tambah satu. Ni Juyong. Okay, Bane Zagane dulu. Sini. Betul yang sini. Okay, yang ni saya terpaksa keluarkan sikit. Patutnya masukkan ni dulu di. Okay, yang ni saya dah tersilap tadi. Saya boleh masukkan balik dengan teknik M, move. Ambil daripada titik ni ke okay, sini. Yang ni pun saya terlupa bawa. Sini, sini. M, enter. Ambil daripada titik ni ke sini. Okay. So dia sepatutnya macam ni. Jadi saya akan trim lagi. Trim sini, sini. Sini, sini. Okay, saya tertinggal satu part tadi. Okay, yang ni X, enter. Home. Masukkan dalam solid. Okay, so yang ni saya terlupa satu tadi. So kita tengok A tu balik. Jadi dia terlari sikit. Yang ni ambil pindah ke sini. Yang ni okey. Jadi 21, 22 Hansukiki, MLD. Ni 22. 23 Heikoki. Ni 23. 24 ni MLD. Yang ni 24. Dan last kali 25 Roku Anaski Zenji. Okay, MLD. Okay, 25. Okay, kita dah buat 25 part. Tapi cuba tengok sini susunan dia. Apa? Tak apa? Tak teratur kan? Compare dengan yang ni satu baris je. So, macam mana saya buat? Kita onkan yang ni dulu, apa? Ortho. Onkan ortho dulu. Lepas tu select semua ni. Type M, L, A. M leader align. Enter. Okay, contoh saya nak align dengan nombor 24 ni. Tinggi ni. Jadi saya tarik macam ni.
Saya tarik ke kanan. Okey, dia jadi macam ni. Okey, kita tengok. Okey, align. Lepas tu, ada nombor bertindih-tindih kat sini kan. Jadi, yang ni senang je. Kita tarik ke kiri sikit. Kiri sikit. Bagi-bagi ruang. Sini sikit. Okey, yang ni 17 ni mungkin boleh ke kanan sikit. 11 ni ke sini sikit. 12 sini sikit. 13 sini sikit. Dan 2 sini sikit. So, okay, 11 ni okay. So, dia dah jadi teratur. Dah tak bertindih. So, kita dah bagi number tu. Next, saya nak buat hatching jap. Okay, saya nak hatching ni dulu. Tekan on kali hatching jap. Tekan H, enter. 1, 2, 3, 4. Okay, ni untuk ni kita tukar tu 90. Okay, dia jadi lain sikit daripada ni. Okay, lepas tu H, enter. Sini, sini, sini. Okay, yang ni mungkin saya gunakan 20 je ke. Lepas tu ni kosong balik. Okay. Lepas tu dalam ni ada tempat-tempat hatching. Contoh dalam ni, section ni. H, enter. Sini, sini, sini dengan sini. Okay, yang ni nak bagi kontra dengan tu 90 lagi. Okay, lebih kurang macam ni. Ikut. Okay, so tinggal dimension. Dimension, okay. Kita akan masukkan mula-mula tinggi keseluruhan 80 sampai 43. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, saya masukkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dulu. Okay, so DIM, enter. Sini sampai sini. Sekejap. Sampai mana ni? Sekejap. Satu jumpa sampai sini 47. Okay, sorry. Yang ni bukan sampai ujung ni. Sampai 1/4 sini. Okay, ni saya tersilap sikit. Okay, yang ni saya tersilap sikit. Sepatutnya M, enter. Ni sampai sini.
47 174. Okay, lepas tu LD DIM panjang keseluruhan daripada sini 8. Okay, so yang ni precision kosong. Lepas tu tinggi keseluruhan okay. Okay, lepas tu kat sini tinggi ni DIM sini sampai sini 10. Lepas tu daripada hujung ni 90 dia 45. Okay, lebih kurang. Okay, yang ni mungkin beza sikit sebab saya buat ni jarak dia 56, yang tu 545. Precision kosong. Okay, lepas tu 175 120. Okay, so yang ni 56 ni adalah sangkut sumpuh kakor depan belakang. Okay, okay, ni ada 4, ada 513 lukis ni. Ni 130 160 ni pun ada 100. Okay, so DIM okay, yang ni 130 160 delete 130 delete 160 select dua ni
Explode-kan dia. Dan saya buang apa yang saya nak. 130, 90, betul 100 satu lagi. 100 sampai sini. Okay, so DIM, okay, ambil, pilih sini sampai ujung ni. Yang ni tukarkan dia kepada 100 dan boleh ke tengah sikit, explode-kan dia dan delete apa yang kita tak nak. Okay, so next boleh pergi ke library, pilih JUP Buhin tu. Okay, Kikai tu saya, okay, bukakan folder Kikai, boleh masukkan arrow ni, cari dekat sini, tekan sini MLD, tekan empty mark text. Okay, yang ni buat satu, justification middle center A, size dia boleh buat 5. Okay, letak atas pun okay. A, okay, sini B. Okay, untuk buat B, copy je ni, copy, gerak, tateba Yong Hyaku Sanju. De, これを move ここまで。だいたいこっちで、これは B。 これもプレション0にします。 OK、 だいたい終わりまして、で最終的にここに書いてあるものを全部書きますね。 OK、 Franji K Tawami Jiku K. OK, yang ni OK, saya nak salin dulu ni. OK, so kat sini mtext sikit lagi nak siap. Tulis Furanji K. Tawami Jiku K. Tawami Jiku Sugite. Sugite. Tawami Jiku Sugite. JIS B1452.
enter space tau omega k sugite ga k かsugite ga k de 90 de jika ana choke jika ana choke 20にします。 OK。 そしてもう一つこっち、これをコピーしてコピーこうやって持っていってでこれが V プリJIS 1845 8454 OK でこれが A1 型予備系75 OK これで一応終わりました。1時間半ぐらいもしやるとしたら1時間半ぐらいで OK. Yang ni nak isi kalau malas kan. Saya tunjuk cara yang malas nak isi. Cari mana-mana file yang kita dah buat. Cari mana-mana file yang dah buat. Contoh 203 ni ada kot. Open. Okay, ni dah diisi kan. Select biru macam ni. Tekan sini sekali. Dia masuk semua ni. Gunakan copy paste. Nama dia copy paste. Sebab dia benda sama. COPYB. Copy paste, enter. Okay, dia suruh specify base point. Okay, kocik base point. Okay, で、先の図面を開いて、Ctrl V。そのままこっちに入れますね。Okay, jadi Syakudo 1 対1 ubah apa yang perlu je. Tetsubi ratio にします。2026年1月に29日か。Okay. これが軸受け組み立て図。軸受け組み立て図。で、これが2025-206番号 K。K。そしてこれはインセット。で、the angle
S エント 0.7 ぐらいにして、ここに入れていきます。OK。だいたいこのように書いてください。OK。保存して、もう一回印刷します。OK。そう、これでその回答です。OK ですか？Nanti saya akan share video ni. So,来週ですけれども、一応saya letak 27 hari Selasa tu, kalau tak ada kelas boleh buat apa tu, dengan 29. 29 kita akan last class. Saya akan bagi tahu soalan masuk peksa lebih kurang. So, 残りこの3回です。OK ですか？じゃあこれを